Wanita Indonesia, Mondi Tatu yang pernah dikaitkan dengan pendakwah terkenal, Abid Lew ditahan polis bagi membantu siasatan kes pembunuhan, Sabtu lalu, lapor Tribun News. Wanita berusia 25 tahun itu dilaporkan dibawa ke Balai Polis Cikarang Barat selepas dipercayai berada di lokasi kejadian ketika insiden berlaku. Pihak berkuasa bagaimanapun menegaskan bahawa Mondi, atau nama sebenarnya Dita Restu Amanda bukan suspek dalam kes berkenaan, sebaliknya hanya dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi. Dalam kejadian awal pagi di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, mangsa yang dikenali sebagai Faisal Anwar, 29 tahun, meninggal dunia akibat ditikam suspek yang juga rakannya. Siasatan awal polis mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada konflik cinta tiga segi membabitkan mangsa, suspek dan Mondi. Difahamkan, Mondi menjalinkan hubungan dengan suspek sejak 2024. Pada masa sama, mangsa turut dikatakan mempunyai hubungan rapat dengannya dan mereka dipercayai tinggal bersama di sebuah rumah sewa di Cikarang Barat.